Okey bang, sekarang ni kita berada di Kuala Lipis. Okey. Habis minyak. Dia dah cemerlang lah. Tapi dia habis minyak. Ni habis minyak. So, dia highway di sebelah sana tau. Okey, highway sebelah sini. Okey, highway. Ni nak menuju ke highway Gua Musang lah. Dekat area sini. Itulah. Meter minyak tak hidup. So, tengah sadai sini. So, kita tunggu motor. Kalau ada motor, kita minta dia berhenti ke macam mana. Ataupun kita cari tong untuk isi minyak. Memang habis minyak. Kita tengok ada tak orang berhenti. Kita kena beli tong juga ni. Macam mana? Alright. Begitulah. Kalau dipikirkan yang dulu, ayah kita lagi susah lah. Dia jalan lama lagi. Kita dah jalan ni dah linang lah. Jalan dah cantik. Tapi itulah silap percaturan tadi. Tak isi minyak terus. Hayya, dekat dah. Ingat target tadi nak isi tadi Gua Musang. Berasa dah. Kata peminyak ni parut. Jom. Dia hidup. Dia masih hidup. Okey lah, jom. So dia masih hidup. Kita try.